Pokok tahi ayam atau nama saintifiknya Lantana camarael ditanam sebagai bunga hiasan di sekeliling rumah. Antara khasiatnya ialah, pertama, menjarakkan kehamilan. Daun ditumbuk dan dicampurkan dengan isi kunyit dan digunakan sebagai barut perut untuk wanita selepas bersalin. Kedua, meredakan demam kuning. 7 kuntum bunga daripada bunga tahi ayam, cempak, kekwa, matahari, alamanda, kertas dan kenanga direbus dan dimandi 3 kali sehari. Juga dapat melegakan sakit urat. Daunnya digunakan untuk membalut tungku.